Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmul a'mal salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil umat wa ala alihi wa sahbihi dawir rasyad. Puja kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana katanya malamnya katuk malam yang ke-8 Ramadan, bantu mengibadat katanya sempurna ibadat bandum dengan mendapat nikmat ibadat Allah. Pertama-tama nikmat sihat badan katanya, sehingga terlaksanakan ibadah pada Allah. Kemudian dalam halnya memang urung mukallaf na put masyam urung ka makai ka balik na put macam yang satu macam qauman khalaqahumullah li khidmatihi wa li jannatihi. Yang pertama rombongan yang kepoget rombongan li Allah untuk khidmah Allah. Berarti untuk kutanya sembahyang, puasa, ibadat. Yang maksud khadam Allah untuk ibadat yang keperintah oleh Allah. Puasa, sembahyang, ibadat lain na menan kebagian. Kemudian ahli kebagian menan wali jannatihi untuk syurga Allah. Jadi hasil ji leh ibadat katanya mati katanya dalam iman mutemong tamong syurga. Nyanto rombongan yang untuk khadam Allah dan untuk syurga Allah. Yang kadentele rombongan anbiya. Nabi-nabi kajelas. Gonyan hana priwate ge ibadat ke Allah dan gonyan jaminan tamong syurga. Kemudian orang mukmin gutanya benar lama ibadat ke Allah dan menancit dalam katanya bermati hati iman. Nyan untuk khadam Allah dan untuk syurga Allah. Dalam katanya menang. Punya rombongan lagi nyan. Rombongan khadam Allah, rombongan syurga Allah. Yang orang mukmin dan orang saleh. Kemudian kelompok yang kedua, khalaqahumullah li jannatihi duna khidmatihi. Yang kedua. Ciri kelompok yang kedua yang bagi Allah untuk tamang syurga Allah. Tapi la di khidmatihi, hana khadam Allah. Ibadat mutapudan tapi hasil tamang syurga Allah Ta'ala. Yang kelompok yang kedua. Yang terhurungnya. Yang urung yang kepeget untuk syurga Allah. Tapi kon untuk khadam Allah. Tihat temayang tapudan. Itulah urungnya. Urung yang hudib lam kafi. Rumah patung yang bubur kafi Bandung. Tapi kemudian. Kagetok oleh Allah ji. Mati adu iman. Menandu syah kalimah syahadah. Mati je uji yang. Jadi ibadat tam tapu ji. Lam syurga Allah. Dulunya. Jadi hudib ji langkapi tapi detik-detik terakhir mengiman kepada Allah. Aku temayang tan taputan meteme syurga Allah. Karena pokok syurganya bermati hati iman. Yang menang. Ataupun orang jika berat bak mata hudib gonyan la maksud tabi. Berkecampung gonyan bak mata hudib la maksud tabi. Memang udah iman. La maksud tabi. Tapi kemudian detik terakhir terima tobat kepada Allah, lalu terima tobat. Mati kau nyan. Lam ka tobat terima,
Aku barakot tapu tanah yang dalam ibadat, ka tamang lan syurga cik. Yang kedua. Tapi hati-hati tak. Kelompok yang kedua hati-hati tak. Karena but maksud punya. Untuk mati hati iman, dah ada pegudanya. Hati-hati tak. Oleh karenanya, katanya orang iman hanjut katanya berkecampung dalam maksud. Baik menyabagah dan apa maksud aju. Sehingga mutiara mati dan taubat. Nah, tak tujuan mati katanya. Jadi nyan bahaya. Walaupun tak kalon, kerja nak apa, mutemung tamang syurga Allah. Dia penutup. Lalu mati kau nyan ada husnil khatimah. Karena lagi hadis Nabi bagah, innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal kalau kena tu. Ke hurufna ke mati husnul khatimah, mati ada taubat dan mati ada pebut get. Termata contoh antara lain. Yang pun di kafe mati ada iman. Contoh lain tukang tihi Firaun. Tukang tihi Firaun. Yang mata pun dikun ke Firaun di Tuhan dia. Di mamai tihi macam-macam dia amai. But pupu yang galak tukang tihi. Tapi detik terakhir tukang tihinya diiman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Dalam syurga aja. Jadi tukang tihi dalam syurga. Sehingga bunyi Firaun kepukah kami iman ke Tuhan Musa mengkarat. Gohlom ku idin. Kapreh kah ku tula kah bentuk. Dan kukuh tapai tiblah, aki tiblah. Yang ban diancam. Bah ketula ke tukang tihi Firaun. Kamu tetap mutaubat. Yang termasuk pun udip kalau untuk hadam Allah, tapi mutemung syurga Allah. Kemudian kelompok yang kelih kaum yang dipanggil oleh Allah la di khidmatihi wala li jannatihi yang paling berulang. La li khidmatihi kon untuk hadam Allah. Wala li jannatihi dan kon syurga Allah. Nyantoh nyan orang kafir yang mati ji atu kafir. Kafir ji mana ni semayang dia nak apa ji? Mana mati kafir lah. Jadi kon untuk khadam Allah dan kon syurga Allah. Nyan paling beruk. Orang kafir mati lam atu kafir. Maka kafir kah ni semayang. Kah ni puasa mati lam kafir lah. Jadi kon untuk khadam Allah dan pikon untuk syurga Allah. Yang paling beruk. Hanam temi nyan nikmat iman, hanam temi ko nyan dalam dunia nyo dan go adub tengok abadan abadin dalam neraka. Yang paling beruk. Kau untuk hadam Allah dan pikon untuk syurga Allah. Kemudian yang keput, kaum cid yang kepegat oleh Allah Taala untuk hadam Allah tapi hanam temi syurga Allah. Nyan kagura Allah. Ibadat 20 bulan tek wakato omban mati kafir. Nyan paling beruk. Oleh khadam Tuhan ana mentemung syurga termasuk Syekh Bal'am, Syekh Barsisa. Nyan termasuk kaum yang kepegat untuk khadam Allah tapi kon untuk syurga Allah. Padu menahe Syekh Barsisa ge ibadat ko nya. Syekh Bal'am padu menahe ibadat khadam ke Allah tapi kon untuk syurga Allah dengan arti ini mati lam kafir. Nyan tat urgolom ya. Lu he ibadat ana tapuanya. Nyan tat urgolom gotula oleh Allah bak bintu Allah mati atu kafir. Naudzubillahi minha. Yang paling berulang. Nyo tetap bak ilmu Allah orang mukallaf put macam yang tetap. Maksudnya yang kita lagi bak lembui pun. Dan menurut Allah bonya untuk khadam Allah dan untuk syurga Allah. Kita balahi dakun kata ibadat semayang tak puasa abuh takut macam-macam ibadat katanya yang khadam ke Allah. Mata lagi bonya untuk syurga Allah. Bermati katanya dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kelebihan tarawih itu malamnya malam yang ke-8 Ramadan. Urung tarawih malam ke-8
Go beri kegonyan pahala lagi pahala Nabi Ibrahim. Padumna berat Ibrahim diajam di Namrud. Rupanya ngon kelebihan tarawih malamnya udanyo menan kepegah di Nabi, go beri pahala lagi pahala Nabi Ibrahim. Kemudian malam tengah, malam yang kekurung Ramadan. Seolah-olah urung ka tarawih malam tekurung, seolah-olah ke ibadat gonyan lagi ibadat Rasulullah. Ke bala pahala juga. Seolah-olah ke ibadat lagi ibadat Rasulullah. Yang Nabi pegah sendiri. Dalam kelebihan tarawih lagi. Jadi yang kita lagi kepada Allah, katanya betul khadam Allah dan bertemu tamang syurga Allah. Kemudian terdekat akhirat malam baru, malam 7 Ramadan berjumlah 2.218.000 rupiah. Malam baru 2.218.000 rupiah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.